Kita dah nak habis. Okey, ada last session lagi daripada ada lagi satu lagi speaker. Okey, tu speaker ni dia boleh kata legend lah dalam industri telco ni. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita menjemput Tuan Bobby Farid untuk motivasi sharing yang terakhir pada malam ini. Berikan tepuk tangan gemuruh kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saya kena sihat no. Sihat. Alhamdulillah, segak mata lagi tengok ni. Benar ni. Nah, beratok orang duk cakap. Kan masih lagi orang yang hebat sebelum ni saya kenalkan diri saya, nama saya Bobby Farid Samsudin. Nak panggil orang putih ni Bobby lah, nak panggil Islam sikit panggil Farid. Nama orang pelik sikit, nama depan tu nama orang putih, muka tak macam orang putih. Muka nampak macam orang putih, betul tak? So, pelibatan saya dalam industri telco selama 16 tahun dan saya adalah bekas mantan CEO kepada MVNO terbesar Malaysia sekarang, dan antara orang yang mencipta network marketing dalam telco ni, saya lah orang yang pertama, bukan kena claim tapi memang saya lah. Dan di bawah jaringan saya selama 16 tahun kita orang buat sales sebanyak 2.8 bilion ringgit. Okay. So, nak cerita pasal telco ni saya boleh bercerita, tapi sebab masa dah terlalu pendek. Jadi apa yang saya nak sharekan, saya dah lahirkan buat pembayaran insentif lah kepada orang-orang yang baru berniaga telco ni, 650 juta ringgit over 10 years. Okay, over 10 years. So, baru-baru ni saya tahun lepas saya berhenti daripada syarikat tu. Bukan saya jual company ke, tak ada. I have resigned from the company after they changed the owner of the company. I decided to retire, and Mr. Chia happened to see me, and saya dengar dia bercerita dengan saya pasal Istan. Dan apa yang menarik pasal Istan ni, saya boleh jamin kepada anda semua, buatlah bisnes yang elok. Buatlah bisnes yang elok. Masuk membayar RM10, okay? Lepas tu income yang dibagi tu banyak, kan? Tak lama lagi saya dengar hujung tahun ni postpaid nak keluar. Ada banyak lagi benda. Anda jual Istan ni, anda bukan jual sikat, anda dapat satu bisnes. Okay? Satu bisnes yang sangat-sangat lengkap. Jadi saya nak share dengan anda semua malam ini ialah impian untuk jadi jutawan. Semua orang nak jadi jutawan, betul? Betul. Okay? Selama saya duduk di dalam syarikat lama dulu, saya rasa income saya dalam telco ni lebih 30 orang. 30 million, 30 juta ringgit. Dan kebanyakannya duit saya itu dihabiskan ke marketing, iaitu tim motor saya, TKR Racing. Dan saya nak cerita pasal impian orang nak jadi kaya ni. Ramai orang datang malam ni sebab nak jadi kaya, nak jadi jutawan, betul? Betul. Tapi kita ni tak ada peluang. Kita tak ada modal, kita belajar tak tinggi. Saya belajar tak tinggi mana pun, walaupun belajar cemerlang, tapi saya hanya sampai form 5, duit tak ada nak sambung universiti. Saya start bekerja di kilang, saya start bekerja di kedai motor. Lepas tu saya terbang di awan biru selama 11 tahun. Saya bekas pekerja Malaysia Airlines, seorang pramugara. Itu nampak elok tu. Betul tak? Tapi dah kurang elok. Dulu lagi elok. Sekarang ni kurang. Dulu elok sangat-sangat lah. 11 tahun terbang di awan biru, saya berhenti, saya berniaga pasar malam. Dan saya berniaga pasar malam ni, saya jual aksesori lelaki. Saya kurangkan ego saya start berniaga tepi jalan. Dan daripada itu timbullah sebuah syarikat MLM, dan itu adalah syarikat MLM pertama dan terakhir saya. Saya terlibat dengan MLM satu syarikat je, sebab dalam MLM ni macam-macam hal ada. Saya rasa ramai orang suka berani usaha MLM, betul tak? Betul. Tak sampai, tak sat 2 tahun company tutup. Tak sat 3 tahun marketing plan ubah, kan? Lepas tu jual kopi, jual apa, semua nak memerlukan repeat sale yang sangat tinggi. So dalam telco ni repeat sale dia free. Every month orang akan bayar, orang akan top up. Dan kita tahu dalam industri telco ni sebulan ada 2 bilion ringgit sale sebulan. Orang bayar top up, bayar bill. Okay? Sekarang ni semakin lama semakin tinggi. Berbalik kepada nak jadi jutawan daripada zero ni tadi ni. Saya orang yang mak ayah bercerai masa umur saya 6 tahun. Masa umur saya 12 tahun. Duduk seorang-seorang, orang susah.
impian setiap malam nak jadi jutawan, tetapi tak tahu macam mana nak jadi jutawan. Jadi apa yang anda perlu untuk jadi jutawan, saya boleh cakap satu benda je lah. Kan, sepanjang pengalaman saya membina jutawan yang ramai kat Malaysia ni, kalau nak jadi jutawan, satu, kena bercakap benar. Okay? Tak boleh nak menipu. Kena buat kerja dengan jujur, kena ikhlas. Okay? Kena selalu bantu orang. Itu perkara yang pertama. Yang kedua ialah kena rajin lah. Setiap hari nak kena buat. Janganlah besok hari ni datang dengar cerita pasal Istel ni, bawa balik satu SIM card. Kenalah bawa ada SIM card banyak. Kenalah ada modal. Malam ni beli 10, beli 2. Janganlah tak ada peluang beli. Kena mulakan tindakan daripada hari ini. Besok start dapat orang RM10, 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 RM10. Kita kena praktis. Ni banyak yang mancing-mancing ni. Seronok. Saya dalam 16 tahun menjelajah Malaysia buat telco, tak tahu orang perempuan pun yang buat bisnes ni. Betul? Bila saya nampak ramai akak-akak yang datang ni, saya rasa seronok. Pasal apa? Dulu saya duduk berniaga SIM card. Bila jumpa orang, bang, SIM card RM10, balik tengah bini dulu dia. Tukar SIM card tengah bini. Payah orang lelaki ni. Nak tukar SIM card sendiri tengah bini. Sekarang kita nampak lah golongan-golongan kita, maknanya mereka itu sudah ada. Percayalah cakap saya, Istel ini akan mendunia, akan menjadi telco yang paling besar dalam Malaysia. Saya dulu dalam syarikat lama dulu, kita orang punya first year sale is 1.8 million. First year, setahun mereka di jalan pasar malam, kita orang yang banyak situ lah. Kan, Istel 4 bulan, 5 bulan 11 juta sale. Payout dah 5 juta ringgit. Total terakhir saya tengok 165 juta lagi. Belah utara ni slow sangat ni. Tak boleh jadi. Mana geng-geng utara ni? Dah 4 bulan. Kedah, Perlis, Perak masih lagi perlahan. Sangat-sangat perlahan. Sangat kuat di Kuala Lumpur, di Johor, di bahagian sentral. Kedah belum start lagi. Dan yang bestnya pasal U Mobile ni, kita nak cerita sikit lah kan. U Mobile ni siapa owner ni sekarang? Tengku Aminah. Tengku Aminah, pemilik baru. Anak Sultan Johor. Dan buat kali pertama ni dalam sejarah telco, syarikat ini dimiliki oleh orang Malaysia. Majoriti Majoriti. Sebelum ni tak ada Digi luar, Nexus luar, Aziata pun nomor Malaysia. Okay? So apabila diorang dah pegang telco ni, bermakna ia sebuah telco daripada orang kita. Saya bukan nak license Melayu kita tak, Malaysian company. Dan diorang juga pemegang lesen terbesar sekarang ni dalam 5G. Diorang tengah bagi banyak benda, pasang Pico dan jadikan ultra 5G. Rugi kalau kita tak boleh keluar. So malam ni tuan-tuan dan puan, saya tak nak ambil masa yang panjang, masa sudah nak habis. Ada banyak leader-leader yang hebat bercakap tadi, beri anda tip, beri anda cara bagaimana untuk berjaya di dalam perniagaan ini. Tapi tip daripada saya, macam saya cakap tadi lah satunya jujur dalam perniagaan, 2 rajin, 3 jangan cepat mengalah, dan 4 jangan buat macam-macam. Faham? Buat macam-macam. Mula-mula lupa buat Istel. Orang tu tak mau. Kopi. Kan? Lepas kopi rumah lah. Kan? Macam-macam benda dia nak buat. Semua dia nak buat. Kan? So dalam industri ni ada banyak dewan marketing yang gagal. Tapi di dalam telco saya boleh jamin tak pernah gagal. Okay? Saya dah buktikan dia paling kosong. Nanti kita di pasar malam menjadi syarikat yang terbesar di Malaysia. Dan sekarang saya bersama dengan Istel, saya nak memacu Istel ini menjadi MVNO paling berjaya di Malaysia, insyaAllah dengan bantuan anda semua. Boleh? Boleh. So tuan-tuan, malam ni ada peluang untuk beli sikat 10 beli 5. Kan? Lepas ni tak dapat dah. Belilah malam ni. Sekurang-kurangnya untuk start perniagaan, belilah 10 beli 5. Kan? Beli 10 beli 5 start besok. Boleh? Boleh. Ni akak-akak yang ramai ni kalau buat persatuan berapa tu tahu ni. Semua tu pakai kalau apa kan. Jalan pasal malam semua terpajak orang. Ni akak malam pula ni bersekat. Maka belilah kita beli. Kan? So saya doakan anda supaya berjaya. Saya doakan anda dimudahkan rezeki, dimudahkan urusan. Dan insyaAllah saya nak tengok jutawan dekat Kedah ni. Saya lahirkan 4 jutawan di Kedah. 4 jutawan existing sampai sekarang. Ada 4 orang jutawan di negeri Kedah. Kan? 4 orang lelaki, seorang lupa diri. Orang Melayu duit banyak, ni payah tuan.
Kan? Dah 3 orang bini. Baik-baik suami yang berkahwin ni. Kan? 3 bini lepas jadi kaya. Tapi tu biasalah lumrah. Dekat Pulau Pinang pun seluruh negara ada jutawan. Saya rasa insya-Allah dengan istilah ini lebih ramai jutawan akan lahir di negeri Kedah ni. Saya doakan insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.